dah benda ni. Ni orang bangsawan. Alhamdulillah, selamat landing. Bapak ini. Ni semua macam kakak. Okey. Okey, satu. Dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ai kena ikut Akmal. Tak lagi lambat. Tak, aku dah kata kan setengah jam. Kalau lepas setengah jam pun Mau beli tadi kata tak ada Dia dah beli call anak. Lepas tu anak terus dia dah tahu dah benda ni. Taruhlah. Apa kenapa pun aku tak tahu dia orang terror. Cepat pi azan Akmal. Mana Akmal tengah bayar tu? Tak Akmal. Dah. Pi anda mesin dalam keruk. Apa dia bayar pay aku tak ni? RM10,000. RM10,000 Ada kan warna biru aku kan tadi sebenarnya aku tak nak cakap lah. Sebenarnya aku nak naikkan pada banyak lah. Begina. Jom. Ina Ben. Wah, Ina Ben. Telefon aku je, Man. Nama telefon aku je, Man. Man. Ni besar ni, yang besar. Sabar dia, sabar. Saya tinggal apa weh? Ada? Bye-bye. Ambil gambar weh.
Boleh? Penang. Belum. Tu ada 132. Terjadual. Gate 2. Belum. Boleh dah kot. Si sana. Betul lah. Sini boleh. Sini tak ramai. Sama je. Oh, sekali lah total. Kau tetap macam tu je kan? Tak sampai. Tak apa kita pakai. Semua barang banyak. Aku seorang je. Aku ni Beg galai ha. Jangan cerita petang-petang buat. Beg galai. Ni yang perform. Baik. Kita tukar. Mau dia dah 17 kg. Apa orang kata? Pergi balik sama tapi balik dengan kenangan dan gambar 100,000. Kita tengok beg siapa yang paling berat Siapa yang ni? Saya mengaku. Yelah, dia lagi 8 kilo buah saja. Ya. 5 kilo. Tu tak masuk yang hand carry lagi. Okay. Tengok tu. Ni orang bangsawan. Datangnya Bangsawan dari satu, bangsawan dari apa? dua. Segantian. Pendam. Sedap lah. Pendah benar. Bukan segantian. Buat lain nerang. Buah lek tengah. Beg buah. Jangan lah. Apa cakap bandar-bandar ni pendang. Kuala Lumpur ni Alostar. Alostar. Okey, ni tu beg tak mau kalah ya. Aku tak ada apa. Aku tak ada apa. Ini memang tak ada tambah apa-apa. Laju dia kan. Ada dah balik. Tak lah aku yang balik memang. Kiri kanan tengok. Mana? Mana Kak Ati? Awal buat macam mana bapak ke? Jauh sikit. Stay. Jangan jalan. Janganlah jalan. Jauh-jauh. Jangan. Sini kan dua. Ni lah tak ada stand ni lagi. Dia raput. Naik sini. Ni man. Boleh bawa kat sini. Oh, tadi. Kiri lorong A. Kiri lorong A. Terima kasih. Kiri lorong A.
rasa lain daripada yang lain. Jeruk kat sana maknanya nak beli jeruk begini. Ini semua Pak Supir tu kata 15. Terus 25 nak hayam. Excited dia 13. Terus Kiri kanan atas bawah ni bawa barang. Sebelah bawah. Sebelah bawah ni. Flight kosong. Selanjutnya teman-teman yang terhormat perlu kami informasikan bahwa pesawat ini akan penerbangan Anda menuju Penang di rute penerbangan CT132. Mohon periksa kembali perintah Anda untuk memastikan penerbangan Anda telah benar. Terima kasih. Dalam penerbangan Lion Air dengan penerbangan CT132 dengan tujuan Penang. Penerbangan ke Penang akan ditempuh dalam waktu 40 menit. Kami ingatkan dalam penerbangan Obscene passengers. It is prohibited to place a power bank over head compartment. Thank you for very please. Nampak tu? Gila ni. Waktu kurang lebih 10 menit dari sekarang. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Terima kasih atas perhatian anda. Good afternoon, ladies and gentlemen. This is Arbana speaking from Planet. Due to gusty wind at Penang International Airport, we must cancel landing and make a go round, which is another runway for landing, and approximately we will be landing at 10 minutes from now. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, selamat Let's go balik landing. lah. angkatlah beg sayang. Ke mana kita? Balik Alistair. Mana? Mana beg dia? and the doors may be open, thank you. Panjang lagi perjalanan. Terima kasih. Cepat weh. Jom balik. Jom. Aku nak pergi survey part parking motor. Tak lewat kau buah rumah. Ha? Banyak dah flight kat sini. Tuntutan lah kan. Ui.
Beg tu depan. So, mari kita duduk kat ujung sana. Tak ada. Grab ke? Tak ada. Tengah naik bus ke naik Grab? Bas. RM3 seorang. RM3. 27. RM3. Aku tak ada RM3 ke? Sat. Kalau tadi dikasih orang bapak ini. Macam mana? Seronok. Seronok kan jadi T40 kan? Selalu T20 kan? Rasa macam turis dekat negara sendiri. Itulah siapa suruh jadi miskin. Tak miskin. Aku merasai. Tapi seronok je kalau kita ada masa. Jatuh beg sampai kena tag. Kena follow wing buah patah. Beg jatuh sampai kena tag lah. Beg tu. Dah beg. Dia kata dekat atas tu. Aku okey tidur dekat satu tak. Weh, nak makan ke apa weh? Lalu aku kena jalan kaki makan kat dalam tapi jauh lah kesian kat makan kat mana? Kat jalan dalam tu. Tapi kesian lah. Apa ada beg. Bapak lah. Oh tapi dia pas Berapa tak value dia RM5 tu kan? So RM5 je. Kalau air belokkan kita macam duduk lah ni. Oh kena bagi IC dapat percuma kan? Masuk je. Wah, ada IC3 lah ni. Dia apa IC? Pakai IC. So free abang. Saya dah balik. So free. Okay, terima kasih. Untung kita hari ni. Weh. Terik pula weh. Terik pula. Malaysia untuk Malaysia. Banyak lagi kat dalam weh. Tapi aku dah ada luar. Ada pun luar terus. Kadang-kadang pakai berat. Orang pun
Penat Sampai lah, sampai. Sekali salah weh. Ni semua geng-geng masuk. Di sini kalau platform 4. Oh, sebelah sana. Sebelah sini. Sebelah kiri tadi. Sedih semua. Maafkan kakak. Kakak dah berapa tahun. Kalau mau ngomong Sebaik. Panic attack. Aduh. Okay, lo start sini. Sorry. Apa panic? Sono. Mesti yang malu Tak malu. Okay. Macam mana? Ha? Dah macam di Europe. Kita pergi dulu kat CIDB tu makan, lepas tu nanti dia hantar. Sekarang ni aku pergi ambil kereta dulu. Lepas tu nak pergi tengok kedai dulu kan. Kedai yang mana? Yang Kedai dekat Cina tu? kan, yang cakap mula tu. Oh, nak pergi situ ke? Pergi situ. Cakap nak pergi situ. Okey. Kopi tiang kacau hamba.